Assalamualaikum dan salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Saya Muhammad Haiki bin Ajohan bersama rakan seperjuangan saya Nur Hashimah binti Muhammad Nazri daripada TVPSS SMK Beris Pancer 2. Pada hari ini bertempatan dengan 28 hari bulan 4, sekolah kami telah mengadakan lawatan ke Pesta Buku di Maidan Tunjung. Mari kita lihat kemeriahannya bersama-sama. Okey, jadi sekarang saya bersama salah satu pelajar dari SMK Beris Pancer 2. Saya nak tanya, apa perasaan anda pada hari ini? Saya berasa excited dan teruja untuk pergi ke Pesta Buku, dan saya harap adalah buku yang saya nak. Sekarang kita telah sampai di destinasi yang dituju, iaitu Maidan Tunjung. Seperti yang kita lihat, terdapat banyak buah sekolah yang turut menyertai, tidak kira sekolah menengah ataupun sekolah rendah. Mari kita lihat bersama-sama suasana di sekitar Pesta Buku. Sekarang saya bersama salah seorang pelajar SMK Beris Pancer 2. Saya nama Muhammad Nasyar bin Aziz, kelas 5 Sains. Apakah perasaan anda setelah mengikuti program pada hari ini? Perasaan saya sangat gembira kerana ramai dapat perkenalan diri dengan kawan-kawan yang di Pesta Buku, dan banyak pilihan buku yang dapat dibeli. Sekarang saya bersama Syamil Nubahan. Adakah anda mendapat sebuah buku rujukan yang baru pada hari ini? Ada buku Sains Sukan dan SRT. Adakah anda mendapatkan rakan kenalan yang baru juga pada hari ini? Ramai saya dapat kawan baru pada hari ini. Sekarang saya bersama sekumpulan pelajar SMK Beris Pancer 2 yang mengikuti program pada hari ini. Boleh perkenalkan diri? Saya Ahmad Qaidi bin Faizal dari kelas 5 Sains. Apakah perasaan setelah mengikuti program pada hari ini? Saya amat bahagia dan penat sikit Penat sedikit, tapi bangga lah. Program gini bagus. Pada pukul 2 petang, kami sudah tiba di sekolah SMK Beris Pancer 2. Maka dengan itu selesailah perjalanan kami ke lawatan ke Pesta Buku di Maidan Tunjung. Itu sahaja daripada saya, wartawan PSS SMK Beris Pancer 2. Sekian, terima kasih.